Politik tak minat lah. Korang semua dah tengok ke video ni? Kalau belum, boleh tengok dekat profil saya. Ya ke bangsa Johor tak minat politik? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Aku tak minat politik. Korang mesti biasa dengar orang cakap macam ni kan? Tambah-tambah lagi dari Gen Z. Korang tahu tak apa maksud sebenar statement aku tak minat politik ni? Sebenarnya mereka bukan tak minat politik. Mereka tak minat drama politik. Mereka tahu politik ni berkait rapat dengan kehidupan seharian. Isi minyak motor, hantar anak sekolah, sangkut dalam traffic jam, makan tengah hari, bayar bil elektrik. Semua perkara ni berkait rapat dengan keputusan dasar dan pentadbiran kerajaan. Rakyat mahu keputusan, bukan episod drama baru. Bayangkan sebuah drama bersiri. Watak bergaduh, watak saling menyalahkan, watak lawak bodoh. Tapi sampai episod akhir, masalah utama masih tak selesai. Macam itulah perasaan rakyat terhadap politik. Mereka melihat banyak perdebatan, tetapi tidak melihat perubahan yang mereka harapkan dalam kehidupan harian. Media sosial menjadikan drama lebih besar. Satu kenyataan boleh menjadi viral. Satu video boleh menjadi tajuk berita sepanjang hari. Tapi selepas semuanya reda, rakyat masih berdepan masalah yang sama. Ini menyebabkan sebahagian pengundi merasakan bahawa perhatian terlalu banyak diberikan kepada konflik berbanding penyelesaian. Sampai bila drama politik ini nak habis? Selagi penerbit, selagi pengarah, selagi pelakon drama politik ini masih sama, selagi itulah kita sebagai penonton atau pengundi akan disajikan dengan episod baru drama politik ini. Korang tahu tak? Ada satu parti yang tak suka drama politik. Parti yang faham bahawa pengundi nak tengok hasil, bukan drama. New Force, iaitu Parti Bersama. Parti Bersama tahu bahawa drama tidak akan mengubah kehidupan. Parti Bersama percaya bahawa politik adalah tempat mencari jalan keluar. Masalah dikenal pasti, cadangan dikemukakan, keputusan dibuat, pelaksanaan dipantau dan hasil dinilai. Akhir sekali, saya menyeru semua bangsa Johor yang tengok video ni. Tunjukkan kepada seluruh rakyat negara kita bahawa bangsa Johor berani hentikan drama politik ni. Saya harap selepas 11 Julai nanti, kita boleh cakap, kalau bangsa Johor boleh, rakyat Malaysia pasti boleh. Drama politik tamat, masa depan bermula. Ayuh Johor, ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.